Kalau ada tersilap, minta maaf ya. Misalnya lah, adalah beberapa pemimpin DAP yang satu dunia dah tahu yang menyakitkan hati ahli UMNO ni. Tu saya tak perlu ulang lah. Satu dunia tahu. Orang panggil Datuk On lagi lah tahu. Contoh baru-baru ni lah. Jadi saya amat berharap agar pemimpin-pemimpin DAP semua peringkat tidak menyakitkan hati ahli UMNO. Sebab kita ada WhatsApp group yang berasap baru ni. Saya ketua UMNO bahagian, saya ada ketua-ketua cawangan 117 orang misal ya. Ada satu WhatsApp group ketua cawangan UMNO Pontian. Itu saya. Begitu juga ada 190 ketua UMNO bahagian yang lain. UMNO ni ada 191 bahagian. Kita ada 22,000 ketua cawangan. Wanita, pemuda, puteri, ada lagi puluhan ribu kan ya. Ketua ni, ini baru peringkat ketua, ahli ada 3 juta lebih bukan ya. Sebelum nak bercakap tu, saya harap pemimpin DAP berfikir 10 kali lah. Jangan menyakitkan hati orang UMNO. Jadi itu je punca segalanya. Apa keputusan MKT, apa keputusan petang ni, apa keputusan MKT, apa keputusan Perhimpunan Agung UMNO, kita kena tunggulah.